Assalamualaikum semua pengguna Tuan Excel. Okey, hari ni sekarang ini saya nak ajar sebab ramai di kalangan korang, okey, semua pengguna Tuan Excel, lebih-lebih lagi kepada mereka yang masih newbies, yang baru join Tuan Excel tetapi tidak tahu nak update akaun bank di bahagian portal Tuan Excel. Dia akan jadi masalah, okey, dia akan jadi masalah kepada pengguna, kepada ejen-ejen. Okey, bila mana mereka dah menaja orang baru untuk join Tuan Excel, tetapi kalau di bahagian portal Tuan Excel ni, dia punya status account bank adalah di-reject oleh pihak HQ. So saya sekarang ni saya nak tolong ajar macam mana cara update yang betul. Okey, kalau kita boleh tengok dekat skrin ni, dia punya status adalah rejected. Okey, itu maksudnya cara anda mengupdate account bank adalah salah. So saya datang ni untuk ajar cara update account bank dengan cara yang betul. Okey, first kali dekat skrin ni anda akan nampak perkataan update yang berwarna biru. Okey, tekan situ. Okey, bila dah dekat sini, dah nampak dah. Okey, daripada atas sampai bawah. Okey, korang tekan. Okey, first korang pastikan korang punya nombor IDP 144337 tu adalah betul. Bukan IDP semua orang sama, tapi IDP anda sendirilah. Okey, macam saya 696803. Okey. So, korang update balik semula. Akaun bank anda apa? Okey, contoh tadi berapa? 7067 123 456. Okey, contoh. Lepas tu nama. Okey, ni bukan third party tau. Ini untuk akaun bank sendiri. Pengguna Tuan Excel, okey, penama SIM card adalah atas nama Modion dan akaun bank juga atas nama Modion. So, dia tak boleh nak edit dekat sini sebab SIM card dengan akaun bank adalah orang yang sama. So, kita tak boleh nak edit. Melainkan kalau anda tekan button third party. Okey, nampak? Saya tekan third party, anda boleh masukkan akaun bank orang lain selain pemilik SIM card tadi. Tapi kita nak update untuk orang yang sama. Okey, so saya untick balik. Bila saya untick, dia akan keluar balik. Kemudian garakan. Okey, yang ini adalah okey, seperti mana kita daftar SIM card Tuan Excel atas nama Modion. Okey, dekat bahagian profile, dia akan keluar nama Modion juga dekat bahagian account bank. Okey, so bila korang dah update semua ni, nama IC, okey, nama bank dan juga branch. Okey, branch kat sini adalah Sabah, yang mana dia telah buat akaun bank CIMB dia di negeri Sabah. Kalau ingat cawangan mana lagi baguslah. Contoh cawangan Kota Kinabalu ke. Kota Kinabalu pula ada pecahan dia. Tapi kalau tak ingat, just tulis Sabah saja. Atau lebih bagus kalau tak perlu tulis apa-apa, kosongkan. Okey. Bila dah penuh bahagian akaun bank, bank account name, nombor IC, nama bank dan juga branch, first tekan print form. Nampak tak kotak print form dekat bahagian bawah tu? Print form, tekan print form tu. Okey. Okey, dia akan keluar macam ni kan. So korang download PDF. Okey, dah download. Korang save lah. Okey, korang save. Alright, dah save. Korang buka. Okey, bila dah buka, nampak tak dia punya form yang pihak HQ dah sediakan. So korang tak perlu nak type nama lagi. Nama semua dah ditypekan dengan menggunakan komputer, menggunakan sistem HQ. So okey, kemudian bank garakan, nombor IC sekian-sekian, member ID sekian-sekian. Okey, bla 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 bla. Account number, okey, semua dah ditypekan dengan sendiri. Jadi korang tak perlu nak type. Tak perlu nak ubah, nak edit lagi untuk bahagian tu. Okey, semua dah disiapkan secara automatik. Just tugas korang, bila dah bila dah download gambar ni, tugas korang hanya perlu sign je di bahagian bawah. Boleh nampak tak? Yours sincerely tu kat bawah tu kan? Okey, just sign saja. Okey, korang dah download. Sekarang ni tugas korang, okey, pergi dekat home. Korang pergi dekat bahagian mana-mana
software ataupun aplikasi yang boleh korang edit gambar. Macam saya banyak saya banyak dia punya aplikasi. Contoh Photo Studio kat belah atas tu saya guna PixArt. Okey, memang banyak. Tapi saya lebih selesa kalau guna Kalau guna screenshot je. Dengan screenshot saya boleh edit gambar. Kan, contoh saya screenshot kat sini. Saya screenshot. Kalau korang, ini just edit biasa tak ada menyusahkan apa. Korang then saya tekan duduk kat situ. Duduk tu maksudnya kita boleh melukis lah. So saya sign je kat sini. Contoh sign kat sini. Gunakan tulisan kecil sikit. Gunakan tulisan kecil sikit lah sesuai dekat bahagian situ. Bila dah sign, korang save lah gambar tu. Bila dah save gambar tu, pergi dekat bahagian portal semula tadi. Bahagian sini tadi. Alright. Tekan dekat bahagian application form. Dekat bawah sekali tu print form kan, third party IC passport, copy of IC passport. Then atas tu application form, tekan kat situ. Tekan kat situ. Nampak tak dia akan keluar macam ni. Ini maksudnya kita kena upload gambar yang pihak HQ minta. So kita masukkan dokumen lah. Cara-cara upload saya rasa korang semua dah tahu kan. Pergi balik cari gambar yang korang save tadi. Saya screenshot sini tadi. Ni yang dah sign tadi kan. Saya dah upload. Nampak? Dah upload. Tekan close. Lepas tu copy of IC tu pun kena tekan. Copy of IC tu korang kena tekan. Tekan juga. Masukkan gambar IC. Gambar IC korang. Gambar IC pemilik SIM card tadi. Contoh saya ambil sini. Sama juga. Tapi ni jangan upload gambar yang sama. Tapi gambar IC saya tak boleh nak masukkan gambar IC sebab saya tak ada IC. Dan IC tu agak privacy sikit. Tekan close juga. Bila dah tekan, yang bahagian third party tu tak perlu. Itu untuk orang yang pemilik SIM card orang lain dan akaun bank orang lain. Itu untuk tujuan yang kedua. Ini yang kita nak fokuskan kepada untuk orang yang sama. So tekan continue kat bawah. Dah tekan continue kat bawah. Tekan je OK. Nanti dia akan settle dalam masa 3 hari. Nampak tak macam ni? Alright. Dekat bahagian third party yang hujung kanan sekali tu, yang kotak-kotak tu tak payah tekan. Itu untuk third party. Tak perlu. Just tekan dekat by clicking submit ni. Nampak tak? Saya tekan lagi sekali. Dekat bahagian bawah kiri tu. By clicking submit. Tekan. And then tekan submit yang bahagian kanan bawah. Itu sahaja. Itu sahaja. Itu sahaja proses untuk korang update akaun bank. Terima kasih. Apa-apa masalah direct kepada saya